Assalamualaikum, apa khabar di luar sana? Bersama Asna 2020 untuk Koma Aja. Hari ini kita nak makan tengah hari. Nurul masak gula lemak, udang, sayur sawi dengan carrot campur lah. Kadang-kadang nak buat pucuk paku. Hari tu Nurul dah beli. Dah lambat masak, dia dah kecil. Okey, jom kita masak. Hari ni kita nak masak udang, masak lemak, sayur sawi. Kadang nak buat sayur apa? Sayur ini. Apa nama? Pucuk paku. Kalau pucuk paku ni dah 2 hari, 3 hari. Dia dah kecil. Jadi kita tukar jadi sayur sawi. Sayur sawi pun boleh, sayur kobi pun boleh. Kita kupas dulu udang ni. Kata buang belakang. Nurul tak pandai sangat nak buang ni. Mana perginya? Tak ada kan? Tak ada. Ni ada. Ada banyak ni. Ini sawi ni, kalau saya ni dah basuh dah siap. Sekarang kita tak basuh air lalu. Okey. Kalau masak lemak, bawang putih tak guna. Saya guna separuh. Bawang ni agak besar. Ini tak lebih banyak. Semua dihiris. Lalu dia blender ataupun ditumbuk. Kita nak mula masak. Masukkan santan. Air tak berapa banyak, ikut banyak sayur je. Ya. Masukkan semua bahan yang kita hiris tadi. Kita udang. Masukkan. Kita buat masak lemak putih ni.
Semua agak dalam lengkap. Kita masukkan sayur semua. Carrot dengan sawi. Carrot tu sebab kita potong halus-halus. Tak apa, masukkan semua. Lagi tu saya suka carrot tu macam crunchy sikit kan. Tak ada lembik sangat. Kacau kan, nasi lemak ni tak bertinggal. Udang tu dah kita masak dah. Sampai dia megak. Dah agak nak dah megak, kita rasa sikit di sini. Ada rasa ni. Tak, ada udang. Sebab udang. Ada rasa udang. Lemak udang. Itulah dia, saya telah memasak lemak putih, sayur sawi bersama udang. Dah lama dah saya tak buat masak lemak putih ni. Ini saya buat. Sebenarnya dah semangat saya nak buat apa? Masak pucuk paku sama udang tu. Udah pula saya masa beli tu semangat nak buat, tak jadi sebab ada hal. Jadi terbantut nak buatnya. 2-3 hari pun nak buat. Jadi hari ni terciptalah sayur sawi masak lemak dengan udang. Sebab tak dapat nak buat pucuk paku tu, sebab pucuk paku tu dah kecut, dah hitam-hitam. Tak best lah kalau makan dah kecut-kecut tu kan. Jadi masak sawi pun sedap kemah. Try di rumah. Memang sedap. Sayur sawi campur udang. Kobis pun boleh kalau tak nak sayur sawi, kobis. Tapi kobis dia angin sikit. Tak sesuai lah pada orang yang kuat berangin tu. Macam saya. Memang saya pun ngaku juga. Saya pun agak berangin juga kalau masak kobis. Kalau masak sayur sawi tu, sawi tak berangin kan. Carrot okey, baik untuk mata. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Masak lemak putih, sayur sawi sama udang. Okey, bye-bye.